Okey, hari ni Fiza bersama dengan Cik Zuhdi. Cik Zuhdi adalah salah seorang technician yang menjalankan bisnes public goal secara part time. Okey, Cik Zuhdi, macam kenapa terdetiknya nak buat bisnes public goal ni? Untuk mengubah kehidupan harian ataupun kehidupan saya lah. Kehidupan macam mana tu? Kehidupan yang sebelum ni saya nak juga berjaya macam orang lain. Seperti mana yang saya ada punyai financial freedom, masa. Sebagai technician sekarang ni memang 8 pagi sampai 6 petang dekat office je lah. Tak ada masa Kadang 8 pagi 12 jam. Saya 12 jam berada tempat kerja memang melebihi daripada 12 jam ada kali. Okay, so banyak masa dekat tempat kerja berbanding dengan masa bersama anak dan isteri, betul tak? So sebagai public goal ni bagi exit plan lah, supaya bila dah dapat income yang stabil tu, at least kita ada income yang lain, betul? Okay, lagi satu soalan, kenapa Cik Zuhdi simpan emas dengan public goal? Kebaikan dia untuk menyimpan ni, dia boleh jadikan satu dana ataupun tabungan untuk masa-masa kecemasan lah, ataupun kegunaan akan datang. Sebab kalau kita guna duit ataupun RM1 ni, dia mudah susun nilai lah berbandingkan dengan emas. Dah lah, tapi kat luar tu banyak company kat luar kan. Kenapa pilih public goal? Kenapa tak pilih company A, B, C tu? Kenapa public goal? Gitu. Bagi saya sudah melihat kelebihan daripada public goal ni banyak terutama pada dealer-dealernya lah. Dia dapat passive income dengan hanya menabung dan mengajak orang menabung. So sambil simpan emas, sambil belajar ni income. Sebab tu lah tu memilih public goal. Okey, Alhamdulillah. So dah dengar perkongsian pada Cik Zuhdi. So bagi tuan-puan yang berminat nak simpan emas dengan public goal ataupun nak jani income sambil simpan emas, bolehlah tonton video Fiza Dipin ataupun klik dekat link bio untuk Fiza bantu sebaiknya. Terima kasih. Sama. Terima kasih Cik Zuhdi.